Bibi, Paulette mana? Kenapa dia tak ada kat katil dia? Mak dia boleh macam senyum-senyum, gelak-gelak sambil cerita macam mana anak dia boleh hilang. Assalamualaikum, nama aku Amin daripada Amrish TV and welcome back to our major topic iaitu True Crime Story. Kali ni kita nak berceritakan tentang true crime yang agak misteri sebab kita tak tahu siapa pelakunya. Kematian dia pun agak misteri. Aku tak nak tunggu lama-lama lagi. Let's roll it! Paulette Guevara Farah, dia ni seorang budak perempuan berumur 4 tahun, kecil comel je orangnya. Tapi dia ada disability, maksudnya dia tak boleh bercakap, jalan pun susah. Banyak bergantung pada orang sekeliling untuk jaga dia. Keluarga dia agak kaya dan terkenal tau. Boleh kata dalam kalangan elit Mexico jugalah. Ayah dia seorang peguam korporat dan mak dia suri rumah yang agak aktif dalam sosial media. Pada 22 Mac 2010, ini adalah hari di mana Paulette hilang. Baru balik daripada short vacation, confirm lah penat kan. So diorang ni macam bersiap sedia untuk nak tidur. Dan dikatakan ada dua pembantu dia, boleh dikatakan bibik lah kan, cuba nak tidurkan si Paulette ni dalam bilik dia lah. So time tu tak ada apa-apa lagi, semua smooth, semua okey je kan. Dan keesokan pagi dia, iaitu mak kepada Paulette ni, iaitu Lizette Farah, dia ni nak kejutkan lah si Paulette ni kan sebab dah pagi. Dan mak dia masuk je, dia dapati Paulette hilang. Tak ada dekat katil dia. So dia pun jerit lah kan, Bibi, Paulette mana? Kenapa dia tak ada kat katil dia? So diorang pun terus cek satu rumah. Even bilik tu pun, setiap ceruk bilik tu diorang selongkar, tak jumpa apa-apa. Bibi pun cakap tak ada apa-apa. Semalam dia tidurkan Paulette okey je. Tiba-tiba pagi tu Paulette hilang. So diorang pun terus buat laporan polis atas kehilangan kanak-kanak. Kes kehilangan Paulette ni memang viral teruk waktu tu sebab keluarga Paulette ni bukan calang-calang orang juga tau. Dia agak terkenal juga dalam social media dan macam aku cakap tadi lah, ayah dia peguam korporat. So media buat liputan, orang ramai memang ternanti-nantikan macam mana apa kesudahan kes ni. Polis pun lepas dapat laporan, dia terus bertindak pergi ke rumah diorang ni untuk cek satu rumah. Siap bawa anjing pengesan lagi tau. Dan dikatakan polis cek setiap inci sudut dalam rumah tu, masih tak jumpa Paulette hilang dekat mana. Sama ada dia memang hilang dalam rumah tu ataupun kena colik ke apa ke, aku tak tahu. Semua orang tak tahu. Tapi orang ramai ada perasan something off dekat keluarga si Paulette ni. Sebab waktu media buat liputan nak interview mak Paulette ni, iaitu Lizette Farah ni, diorang perasan muka mak Paulette ni macam tak panik langsung, tak risau langsung atas kehilangan anak dia ni. Mak dia boleh macam senyum-senyum, gelak-gelak sambil cerita macam mana anak dia boleh hilang. Dan pada 31 Mac 2010, waktu ni waktu paling pelik, tahu tak? Polis jumpa mayat Paulette dekat cadar katil. Dekat bawah cadar katil tu, dia jumpa mayat Paulette. Yes, tempat yang sama semua orang selongkar, yang dikatakan cari setiap inci dalam bilik dalam rumah tu. Rupa-rupanya mayat dekat celah ataupun dekat bawah cadar katil. Dan dikatakan dah 9 hari mayat tu dekat situ dan mayat tu dah mula busuk. Dan orang ramai masih lagi pelik atas situasi tu. Kalau korang fikir balik, tak logik weh. 9 hari polis dekat situ dan 9 hari diorang cuba cari Paulette dekat mana. Dikatakan diorang ni cari setiap inci dalam rumah tu tak jumpa kan. Dan dekat bilik tu berkali-kali diorang cari tak jumpa kan. Siap bawa anjing pengesan, betul. Takkan anjing tak bau langsung, betul tak? Dan dikatakan bila buat postmortem, doktor kata macam Paulette ni mungkin tersepit dekat bawah tu dan dia mati dalam keadaan lemas lah kan, sebab dah tersepit. Lepas tu dia pula memang jenis yang disability, tak boleh bercakap, tak boleh bergerak dengan sendiri kan. So dikatakan dia tersepit dekat situ, tak ada orang tolong dan tak boleh minta tolong. So dia lemas dekat situ. Dan orang ramai start buat teori konspirasi di mana mungkin mak dia terlibat dalam kes ni. Sebab kes ni nampak macam kematian yang disengajakan, tapi di cover up oleh keluarga Paulette ni. Mungkin polis dibayar
untuk cover isu ni supaya mak ayah dia tak didakwa. Who knows? Sebab orang ramai pelik. Mak dia nampak tak risau langsung dalam liputan. Dikatakan ada rakam CCTV dan pembantu diorang ni pun ada rakam waktu malam tu dekat dalam bilik. Sebab pembantu diorang ni kata macam diorang perasan something off dekat family Paulette ni. Tapi satu footage pun tak didedahkan dekat public. Dan akhirnya pihak berkuasa tutup kes ni dengan memberi statement ini adalah kematian yang tak disengajakan ataupun accidental death. Dan yes, ramai yang tak percaya dan ramai yang tak puas hati atas kes ni sebab diorang rasa Paulette layak dapat keadilan yang lebih baik daripada ni, right? Sebab diorang tak rasa ini adalah satu accidental death. Apa pendapat korang sepanjang penceritaan aku tadi? Apa korang fikir? Adakah betul Paulette tersepit dekat tengah-tengah antara rangka katil dengan cadar dia tu, ataupun memang kes ni di-cover oleh pihak berkuasa juga untuk tutup, untuk supaya keluarga Paulette ni tak didakwa. Kes Paulette ni bukan sekadar kes kehilangan, tapi dia nak tunjukkan macam mana sistem boleh korup bila orang ada kuasa. Sebab macam tak logik. Budak perempuan berumur 4 tahun, yes, dia OKU, tak boleh bercakap, dia mati dekat tempat paling selamat untuk dia mati, iaitu dekat bilik dia. Dan macam mana seorang pun tak perasan dalam 9 hari tu ada orang dekat bawah cadar katil. Takkan anjing pengasan tak boleh bau dia langsung dalam masa 9 hari tu? Kalau korang ada spekulasi ataupun pendapat peribadi, mungkin kes ni memang legit, dia tersepit kat situ tapi orang tak perasan, sila komen dekat bawah. Kalau korang tengok ni dekat TV, sila komen dekat tepi ni. Alright, aku rasa cukup sampai situ je video kita kali ni. Apa pendapat korang? Sila komen dekat bawah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa hit the like button, hit that subscribe button, okay? Jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang. Aku nak kembangkan lagi, aku cuba untuk naikkan lagi channel ni supaya korang dapat konten-konten yang lebih berkualiti dan lebih menarik ataupun lebih misteri lepas ni. Alright? As always, I love you guys. See you in the next video. Bye!